Okey, hari ni saya nak buat ikan darat goreng kicap. So, mula-mula sekali kita panaskan minyak. Okey, ni ikan darat yang saya dah bubur garam kunyit. So, kita boleh goreng lah satu persatu. Okey, bila dah garing sebelah tu, kita boleh kalih dia. Lepas tu, kita biarkan dia sampai dia garing sikit. Tada! Okey, bila dah garing, dah crispy dekat luar tu, kita boleh angkat lah. Okey, bila dah angkat, minyak tu nanti kita akan buang sikit. Pakai minyak yang sama. Lepas tu kita boleh tumis lah bawang merah, bawang putih dengan halia. Lepas tu kita kacau sampailah dia agak layu sikit. Kemudian masukkan air, kicap, kemudian masukkan sos cili, dan akhir sekali kita masukkan kicap manis. Kemudian kacau-kacau. Okay, ni yang kita goreng tadi, kita campur dia sekali, gaulkan sekali. Kemudian dah siap. Tu dia hampa sedap ni makan nasi panas-panas. Selamat mencuba.